Bang beli bawang gak pakai uang. Hello guys, welcome back to show my channel. So guys, okay, kita ada beberapa belum ambil nyawa lagi. Okay, kita ada beberapa hari lagi nak menjelang Hari Raya Aidilfitri 2025. So, macam mana puasa korang? Okay? Full? So, Alhamdulillah kalau okay. So, hari ni, video kali ni Mai nak share kisah pengalaman seseorang yang bertajuk Jiran Sebelah Rumah. Tanpa melengahkan masa lagi, let's get started. Kisah yang aku nak ceritakan ni berlaku sekitar awal tahun 2013. Aku harap tajuk cerita aku ni dah boleh buat korang rasa nak bertegur sapa dengan jiran sebelah rumah korang. Keluarga aku ni mempunyai sebuah rumah dan kemudian abah splitkan rumah tersebut menjadi dua. Satu untuk kami sekeluarga dan satu lagi untuk abah aku sewa untuk sesiapa yang memerlukan. Oleh sebab waktu tu adik-beradik masih belum ada yang berkahwin lagi. Awal tahun 2012 macam tu, rumah sewa abah ada orang nak sewa. Nak dijadikan ceritanya macam itulah. Ada satu keluarga ni yang suami dia merupakan orang Singapura, yang isteri pula daripada Indonesia. Dia orang sewa sebab nak jadikan rumah tu sebagai rumah persinggahan kalau berada di Johor. Si penyewa tu aku bahasakan sebagai Kak Terry. Orangnya tinggi lampai dan pemurah dengan senyuman. Walaupun baru sebulan 2 menginap kat situ, jiran sekeliling dah mula merasa senang disebabkan oleh keramahan Kak Terry ni. Kak Terry ni ada 2 orang anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Tapi jarang-jarang ada sebab dua-dua ni waktu tu masih bersekolah dekat Singapura sana. Dia orang ni masih belum pindah sepenuhnya di Johor. Oleh sebab status Kak Terry waktu tu hanya sebagai pelancong, dia perlu kembali ke Indonesia dan kemudiannya masuk balik ke Malaysia untuk renew pasport dia. Jadi setiap 3 bulan Kak Terry akan ke Singapura ataupun ke Indonesia untuk beberapa hari dan kemudiannya balik ke Johor balik. Kak Terry ni yang macam aku cerita tadi lah. Dia ni seorang yang peramah, baik hati dan suka tolong jiran tetangga. Bayangkan waktu tu baru 3 bulan duduk kat rumah sewa tu, dia dah boleh adapt dengan atmosfera baru. Kak Terry ni pun terkenal dengan skill memasak beliau yang cukup hebat. Kalau setakat bakso tu, pejam mata je dia boleh buat. Sedap pula tu, kata dia. Selain daripada tu juga, dia ada ilmu mengurut. Lagi-lagi untuk wanita yang baru lepas bersalin. Jadi pandailah mengurut untuk wanita lepas bersalin tu. Bagi sembuh balik lah perut tu. Dia memang ada kebolehan tu. Kebolehan dari satu generasi ke generasi. Kiranya dia dapat ilmu mengurut tu daripada mak dia lah yang dekat Indonesia sana. Kami satu keluarga pun sangat senang dengan Kak Terry dan keluarga dia. Tak ada masalah antara kami berdua. Kak Terry ni pun pandai juga jaga kucing. Steri cat tu dia bela sampai jadi sehat, berbulu lebat dan gemuk. Nampak tak Kak Terry ni pandai macam-macam perkara. Sebab tu orang sekeliling senang dengan kehadiran beliau dekat kampung kami ni. Kisah seram antara kami sekeluarga dengan Kak Terry selaku jiran ni bermula waktu dia pulang ke Indonesia ataupun Singapura untuk renew pasport dia di Malaysia ni. Aku orang pertama yang berhadapan dengan situasi tersebut. Oleh sebab hubungan kami dengan Kak Terry ni dah rapat macam tu,
Kak Terry minta tolong untuk kami hidupkan lampu di dalam rumahnya ketika waktu malam dan menutup apabila waktu siang menjelma. Dia pesan lah dekat keluarga si pencerita ni. Dia cakap, tolong tengok-tengokkanlah rumah saya Kalau saya tak ada, tolong tutup lampu dan buka lampu waktu malam Tengok-tengok Saya nak pergi kejap je nak renew pasport. Contohnya macam tu lah. Jadi orang yang bertanggungjawab untuk tugasan tersebut mestilah aku, anak bongsu dalam keluarga. Sehari selepas Kak Terry balik ke Indonesia, aku terlupa untuk buka lampu sebelum maghrib tiba. Akibatnya lepas solat maghrib baru aku teringat aku nak pergi ke rumah untuk hidupkan lampu rumah sebelah tu. Pada mulanya aku tak fikir apa pun buka pintu dan hidupkan lampu macam biasa. Tapi waktu tu memang dah gelap sangat-sangat. Aku perlu masuk ke dalam untuk hidupkan lampu di luar rumah dan juga ruang tamu. Sejurus aku buka pintu, pandangan aku tertatap dengan sekujur tubuh berwarna putih dari hujung rambut sampai ke lantai. Susuk tersebut berdiri berhampiran pintu dapur dan aku melihat secara terus. Oh my god. Terdetik ayat tu dalam hati aku. Punya kecut hati aku waktu tu Tuhan je yang tahu. Aku tak fikir apa dah. Aku masuk dalam terus buka lampu luar dengan lampu ruang tamu. Pandangan aku tetap ke arah lantai. Tak berani nak angkat kepala walaupun sesaat. Dalam hati aku dah fikir nak keluar dari rumah tu secepat mungkin. Keluar je dari rumah Kak Terry tu, aku berlari masuk ke dalam rumah aku. Peluh jantan aku langsung tak keluar. Punyalah aku takut waktu tu. Malam tu berlalu tidak seperti biasa. Aku membisu sampailah ke pagi. Masa sarapan tu baru aku cerita dengan abah aku. Tahu tak apa abah aku respon? Padan muka. Abah kan dah pesan buka lampu tu sebelum maghrib. Cis, ingatkan nak support kita ke apa ke? Ni, kita pula yang kena balik. Pengalaman aku dengan rumah Kak Terry ni bukan setakat tu je. Lepas daripada kisah aku menatap sekujur tubuh berwarna putih tu, aku dah jadi pendiam dengan Kak Terry. Meremang bulu roma aku bila teringat kisah tu balik. Selang beberapa bulan lepas tu, Kak Terry macam biasa akan ke Singapura, tak pun dia ke Indonesia untuk renew pasport dia. Biasa dia pergi waktu hujung minggu dan pulang pada minggu hadapannya. Kali ni dia minta tolong untuk hidupkan lampu dia macam biasa dan juga jagakan kucing dia yang 2 ekor tu. Dia dah rebus ikan siap-siap dan letak dalam peti sejuk. Nasi pun dia dah masak siap-siap untuk kami beri kepada kucing dia. Malam pertama aku dengan kakak aku pergi. Kami hidupkan lampu macam biasa, lepas tu ke arah dapur. Untuk pengetahuan korang, ruang makan dan dapur dipisahkan dengan satu pintu. Kucing Kak Terry ni dia letak kat ruang dapur dan berkunci. Dekat ruang dapur tu ada toilet sekali. Senang untuk kucing dia buang air ke apa ke. Jadi malam tu aku tolonglah kupas isi ikan ni dan gaul beserta dengan nasi. Usai bagi kucing tu makan, kami letak balik bekas berisi ikan tu ke dalam peti sejuk semula. Dan kami letak kucing di ruang dapur dan kunci pintu ke arah ruang dapur tu. Semuanya okey je waktu tu. Pagi tu dalam lingkungan 10 pagi macam tu, kami sekali lagi ke rumah Kak Terry nak bagi makan tengah hari pula. Masuk je dalam, tutup lampu luar dan ruang tamu dan terus ke arah ruang makan. Cuba teka apa yang berlaku. Bekas ikan yang Kak Terry dah letak sejumlah ikan rebus untuk kucing dia tu yang kami dah simpan dalam peti sejuk tu, dah ada dekat atas meja makan. Bukan tu je, isi ikan pun dah tak ada. Yang tinggal hanya tulang ikan je. Dan yang paling aku hairan, tulang-tulang tu tersusun rapi dalam bekas tersebut. Siapa boleh merungkai misteri ni? Aku dengan akak aku tercengang lah, saling berpandangan dengan muka terkejut yang amat sangat. Aku buka pintu dapur,
Tengok elok je kucing 2 ekor tu tengah baring. Kucing tu nampak aku, terus dia berbunyi miau, miau, miau macam tu. Lapar mungkin. Persoalan yang timbul pada waktu tu ialah, yang pertama, macam mana bekas ikan rebus tu boleh berada dekat atas meja, bukan dalam peti sejuk? Yang kedua, okey, katakanlah aku terlupa nak simpan bekas tu ke dalam peti sejuk. Siapa yang makan isi ikan tu sampai tinggal tulang je? Tinggal tulang tanpa sebarang isi yang tinggal. Hanya tulang. Ya, hanya tulang. Macam manusia yang makan sampai habis. Macam tu lah. Yang ketiga, katakanlah kucing yang makan. Kejap. Kucing tu berada dekat ruang dapur. Dua-dua kucing tu tak ada ruang yang boleh mencelah masuk ke ruang makan tu. Korang fikirlah. So yang keempat, isi ikan yang dah tak ada dan tulang tu bersusun rapi di dalam bekas. Seolah-olah ada benda yang makan dengan sangat kemas dan teratur. Kucing buat macam tu ke? Korang rasa? Mustahil kan? Malam kedua tu, kami bagi kucing tu makan bergaul dengan ikan bilis yang kami siapkan dari rumah. Sebab ikan yang Kak Terry sediakan tu dah habis dimamah oleh entiti yang kami tak tahu. Perkara pelik yang berlaku lagi selepas tu, buka je pintu depan, kucing dah tercanguk dekat depan mata. Macam mana kucing tu boleh terlepas dari ruang dapur yang kunci? Sumpah, memang aku letak kucing tu di ruang dapur dan aku kunci pintu dapur tu. Mustahil dan mustahil. Kucing tu boleh berada depan mata aku sejurus aku buka je pintu depan tu. Dan sangat-sangat mustahil. Dalam tempoh 2 hari je lepas Kak Terry balik Indonesia, macam-macam perkara pelik yang berlaku. Lepas cerita dengan Abah sarankan kami lebih berjaga-jaga. Banyakkan baca doa perdinding dan kalau boleh settlekan semua sebelum maghrib, kata abahku. Perkara tu kami simpan. Tidak ditanya secara langsung kepada Kak Terry lepas dia dah balik. Kami diam dan berwaspada sahaja. Tak hairanlah masa aku main bola kat padang, kawan-kawan sekampung yang jenis kutu embun ada cerita yang diorang ada nampak lembaga tengah bertenggek dekat paip luar rumah Kak Terry. Diorang ingat ada orang lepak ke apa ke, tapi lembaga tu bukan bersusuk tubuhkan seorang manusia. Aku terkejut tapi aku buat macam aku tak tahu. Jauh di sudut hati aku ni, aku percaya yang Kak Terry ni ada something. Selepas daripada kejadian-kejadian aneh tu, kami sekeluarga lebih berhati-hati meskipun Kak Terry tu baik sifatnya. Walaupun apa yang aku nampak dan aku alami tu bukan bertujuan untuk mengganggu kami sekeluarga, tapi abah nasihat agar tetap berjaga-jaga. Selalu baca ayat kursi dan surah 3 kun. Hasil daripada kajian dan pemerhatian ringkas, dapat aku simpulkan bahawa Kak Terry ni ada sesuatu yang sentiasa berada di samping dia sekeluarga. Dia kira macam ada pendamping lah ataupun penjaga rumah tu ke waktu dia tak ada. Mungkin kita tak tahu. Ada seorang Pak Jawa yang tolong abah buat longkang. Dia pernah cerita hampir 90% orang Indonesia yang datang ke Malaysia ada sesuatu yang mereka bawa bersama. Sama ada ilmu, belaan atau sebagainya. Jadi, aku yakin yang ilmu mengurut Kak Terry tu hadir bersama belaan yang menjaga beliau sekeluarga. Aku boleh katakan Kak Terry ni seorang jiran yang baik. Sebab apa? Sebab lepas kejadian aku nampak dan alami perkara pelik tu, kami sekeluarga tidak diganggu. Aman je hidup. Mungkin apa yang aku nampak dan alami tu sekadar ingin berkenalan sahaja. Kisah tu kami simpan sekeluarga sampailah Kak Terry ni berpindah ke rumah kedai dan buka kedai makan. Dan rumah tu abang sulung aku yang duduk sekarang. Dan sebab dia dah berkahwin, so dia lah duduk kat rumah tu sekarang.
Kak Terry merupakan seorang jiran yang baik. Anak dan suami dia pun baik, mesra dan tak kekok bila bergaul dengan jiran. Cuma apa yang beliau ada tu atau bela tu masih menjadi satu persoalan yang tidak dapat aku rungkai secara keseluruhannya. Misteri yang tidak mengganggu tapi hanya sekadar menampakkan dan mungkin juga ingin bertegur sapa dengan kami sekeluarga. Sekian, itu sahaja kisah yang dikongsikan oleh seseorang kepada Mai. So, kalau korang suka video kali ini, korang jangan lupa like, comment and subscribe, okay? Dan kalau korang ada kisah seram yang nak kongsikan pada Mai, dan korang boleh share di email Mai di bawah ni. So, sampai jumpa di next video. Bye-bye and Assalamualaikum.